Dah sampai dah visor untuk helmet Grashaw G919i. Jadi aku nak tunjuk kat korang macam mana cara nak buka visor dan pasang yang baru. Jom layan video. Okey, ni dia helmet Grashaw aku G919i Glazo mono color series. Jadi macam mana nak buka visor ni? Aku beli visor baru tu sebab dia dah calar sikit lah dekat sini. Jadi bila aku pakai tu mata jadi macam tak syok kan. Jadi tu yang aku nak tukar. Jadi macam mana nak buka? Okey, cara nak buka dia sebenarnya memang senang sangat. Kalau korang tak tengok tu kan, yang ni aku tunjukkan jari aku ni. Nampak ada macam batang terkeluar tu kan, yang warna hitam tu. Korang tolak aje. Korang tolak ke depan. Jadi dah boleh buka dah, nampak tak? Bila dia macam lock, lepas tu kita tolak ke depan. Dia punya ni, batang ni kita tolak ke depan. Jadi dia dah unlock lah. Ada kaki dua bawah. Lepas tu ni lock yang dekat sini. Cara nak buka dia memang senang. Lepas tu yang sebelah lagi satu ni pula, sama juga step dia macam tadi. Tolak je batang tu. Lepas tu dia dah terbuka. Jadi kita dah boleh buka dah. Nampak tak? Jadi aku dah buka lah visor ni. Yang lama. Jadi kita nak pasang yang baru yang ni. Yang ni rainbow version. Dia ada macam-macam lah. Galaxy Blue, Galaxy Gold, Galaxy Red, Galaxy Pink, tak silap aku yang terbaru. Tapi aku ambil yang rainbow. Tak silap aku yang rainbow ni boleh pakai waktu pagi saja, tak sesuai untuk pakai waktu malam. Jadi kita pasanglah balik ikut step-step yang macam tadi tu. Masukkan balik visor tu ikut lubang yang ni. Lepas tu kita masukkan balik dia punya cover tepi ni lah. Lepas tu masukkan ikut dia punya kaki kiri kanan ni. Lepas tu kita tinggal lock je masuk. Lepas tu dia dah ketat lah. Okey, dah siap dah pemasangan. Jadi macam yang aku cakap tadi tu lah. Nak buka dia ada macam kaki warna hitam kat sini. Tolak je ke depan. Lepas tu dia akan trigger terbuka dia punya cover pad ni. Kiri kanan pun sama. Jadi ni yang dah siap pasang lah. Memang cun geng. Jadi kita akan pakailah visor yang baru ni. Lepas tu ni visor clear yang lama.